Iron. Yang ni kena iron. Kau ni aku nak tunjuk ni. Buatlah elok-elok perangai. Tadi elok je yang kali hitam pun. Yang ni kau ni kenapa? Hai, mana nak jual ni? Betul kau ni dah. Yang ni pula dia buat hal yang ni. Aku ni dah lah penat ni baru balik kerja. Okey. Nak kena marah baru dia nak jadi. Yang ni kita cantikkan ya. Ada apa ni? Apa ni? Ya Allah, aku ni nak menjual kau ni dulu. Dia sebenarnya dia okey. Apa masalah kau ni? Siapa yang jampi Zara ni? Boleh tarik balik tak jampi tu sekejap? Dia apa ni? Okey, macam ni lah. Dia adalah macam tu So akan nampak sejenis. Apa ni? Nak tunjuk cantik orang jual ni. Kau ni jual tudung ke ni? Tak apa, takkan jual kambing pula. Mestilah jual tudung. Ganteng-ganteng pakai tudung. Dah pin dah tu. Bukannya pin kambing tu, pin tudung. Tak je lah dia kat atas ni. So kita marah nak fikir sebab dia dah tak nak. Dia dah cari pasang dengan Zara dulu ni. Mungkin tak baca bismillah tadi. Ya Allah, dah baca bismillah dia bagi jadi pula. Kalau dah nama Zara Aisyah pakai apa pun lawa. Besok Zara pakai kuali kat kepala. Kalau Zara kena kecam, siap. Zara akan saman yang kata cantik kalau Zara pakai apa-apa tu. Masuk berita Zara pakai kuali keluar kat orang kata Zara gila. Siap. Sebab dia confused. Cara-cara Zara pakai bawah mungkin dia nampak macam Zara tengah guling kambing kat kepala. Jadi Zara pun masih tengah belajar lagi. Lepas tu dia kata tak sempat nak buat box raya, tak sempat lah apa. Sebelum dia kena dengan aku, baik Zara sabar je. Bulan-bulan puasa ni kita balik gini nak buat gimana? Cik, jangan pakai macam ni cik. Aku tarik tudung tu kalau kau pakai macam ni. Pakai macam ni jumpa Zara, dia sugun pada tu. Jangan macam Zara lah, dia jadi dah. Kau ni okey. Nasib baik dia lagi sikit nak kena marah. Berapa kali nak repeat? Memang susah nak kedut. Orang dengar Zara, orang dengar. Sorry lah. Rasanya Zara dah overtime ni. Ni pula takut sangkut tayar motor depan. Kita angkat dia macam tu lah. Kita designkan dia sendiri lah. Kalau tak sampai minggu ni pergi bakarkan si JNT tu. JNT lately ni buat hal masing-masing. Kita orang dah hantar, kita orang punya parcel. Dia kata dia tak boleh scan. Sebab apa? Sebab dah banyak sangat. Kita tak boleh nak scan, tak cukup. Pongkok. Dia nak return sebab tak sesuai dengan colour baju dia. Yang kau pergi beli colour ni buat apa? Kalau dah tahu tak sesuai dengan kan. Jadi Zara marah lah kalau jenis-jenis macam tu. So aku blokkan je. Bulan-bulan puasa ni tak boleh marah. Tapi dah buka puasa ni boleh insyaAllah. Besok kita sambung balik bersabar. Ya.